Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita dengan KFC Cram Fishing Channel. Kawan hari ni nak mancing lagi dekat spot-spot macam ni. Dekat spot-spot macam ni kawan nak test, cuba try lagi. Tadi ada pergi satu spot, dah ada strike seko. Saya sedar dalam 500 gram itu macam. Lepas tu pindah dekat spot ni. Kawan baling. Mana dia punya blade? Kena makan ikan, geng. Kena cukai dia punya blade. Tak ada. Aduh. Okey lah. Nanti crank cuba lagi. Kalau ada lah. Kalau tak ada, nasib lah. Sayangnya, guys. Kena, guys. Tapi off record, guys. Aduh, hai. Dah 2 ekor. Dah 2 ekor. Oh, tak ada? Susah? You. Satu kali lagi cik ini masangan. Cik makan. Lagi. Tak ada. Lagi satu kali. Lagi tak ada sabar. Ini guys, dia nak ikut sangat mancing. Bawa dia pergi mancing. Warga Bangladesh ni, dia kata dia minat mancing. Bawa dia pergi mancing. Satu pun tak dapat lagi. Kawan dah dapat 2 dah. Macam mana ni, guys? Sana mana ada satu. Sama-sama. Mancing je lah. Tak ada makan lah. Saya ini susah. Jom mancing lagi. Cari lagi. Try lagi. Jom. Cuba try lagi, baling lagi. Sini ya dia ambil. Strap. Sini dia ambil. Lepas guys, curut guys. Termenung dia tak percaya saya boleh dapat ikan. Tak percaya dia macam tu boleh ada kena ikan. Depan sikit lah, depan sikit. Lepas guys. Strike babon. Saiz padu ni. Saiz sedap. Padu pujuk bawah-bawah teratai kan. Kayu karau slow-slow blup makan. Padu. Hehe. Dah 3-0 dia. Padu lek. Gemuk berat dah. Saiz kasar-kasar. Pujuk bawah teratai. Satu pun tak ada waktu tiga. Awak apa macam? Tarik. Bukan. Itu.
You kata you mancing. Mancing ikan. Tahu? Padu, padu, padu. Kena guys. Kena guys. Saya tak berapa besar tapi kena. Okey. Sangkut buku keladi pula. Hei. Wak. Ni apa nama? Ikan. Ni ikan, nama ikan. 4-0. Tinggal kat motor ke hilang gitulah payahnya. Ganas dia ambil guys. Ni umpan aku. Cuba lagi. Allahu Akbar. Lepas guys. Asyik lepas kalau tidak ada 5-0 lah. Allahu Akbar. Lepas lagi. Aduh, halus curut. Okey lah geng. Ni dah pukul 11. Tadi pukul 8.30. Pukul 8 dekat spot pertama. Tak ada rakam, strike seko. Lepas tu dekat spot parit. Ni spot kolam. Ni pun dah jam 11. Saya dengan ni budak Bangla yang dulu saya bagi ikan dulu. Dia naik ikut mancing. Dia kosong geng. Dia kosong. Saya ada poin 4. Lepas 3 kali 4 kali macam tu lah. Tak apalah, yang lepas tu tak cerita. Tapi memang yang gorgon tu kena cerita geng. Dekat ujung belah sana.
Dia tengok lah budak. Wah, dia tengok saya lepas gorgon. Memang besar dia cakap. Tak apalah, tak ada rezeki. Okey lah geng, Krang balik dulu. Ingat KFC bukan yang goreng, tapi Krang pergi mancing. Okey, Assalamualaikum.